Setiap putaran sudik bukan sekadar mengacau bubur, tetapi mengeratkan silaturahim dan menyemai semangat kebersamaan. Saya Jawahir Dan saya Medina membawa kalibutan khas aktiviti memasak bubur Ashura dan bubur lambuk di SK Gantung. Ikuti bersama kemeriahan yang berlangsung pada hari ini. Jom kita tengok. آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء Apa rahsia bubur sedap hari ini? Cukup bahan atau cukup semangat gotong royong? Semangat gotong royong dan senyuman para cikgu-cikgu dan Kak EJK yang menolong hari ini lah. Penting untuk tradisi seperti bubur Ashura dan bubur terus diadakan di sekolah. Sebagai simbol perpaduan dan juga tradisi Melayu yang perlu diteruskan. Nyanyikan satu lagu Mahal Hijrah. Satu Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam hijrah dan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. التوى جيل فجيل آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسل. Daripada potong bahan sampai kacau bubur, bahagian mana paling penat dan bahagian mana paling lama ditunggu? Okey, dalam proses penyediaan bubur Ashura ni, pada saya lah bahagian yang paling penat. Semua bahagian penat, tapi yang paling penat sekali adalah waktu mengacau bubur. Sebab apa bila kita mengacau ni, kalau kita tengok dekat belakang ni kan, dengan bahan yang panas, kemudian kita nak memastikan daripada cair tu sehingga jadi pekat begini, mengambil masa yang agak lama, more than 1 hour. Tapi pada pandangan saya, inilah yang paling memenatkan. Dan terima kasihlah kepada cikgu-cikgu ni yang berusaha daripada pagi tadi sampai sekarang untuk menyiapkan bubur Ashura Tigans pada tahun ini. Apakah bahan-bahan untuk membuat bubur Ashura ni? Bahan dalam ni ada tepung, lepas tu santan, jagung, macam-macam نمضي على سنن الهدى. Bahan apa yang diperlukan di bubur lambuk? Bubur lambuk ni dikenali juga sebagai bubur nasi kan. So bubur nasi mesti dah ada nasi, ada daging, ada santan, ada carrot, ada ubi kentang. Sebagai untuk menyedapkan lagi, guru-guru telah masukkan sup bunjut di dalam bubur ni. Boleh cuba. Terima kasih. سويا نسمو ونرقى